Setiap perjuangan kebenaran pasti berdepan ujian. Begitulah perjuangan Rasulullah di Mekah, seorang lelaki mulia yang membawa cahaya namun disambut dengan kebencian. Bahagian pertama. Seruan awal. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Nabi Muhammad menyampaikan risalah tauhid bahawa tiada Tuhan selain Allah. Baginda mula berdakwah secara rahsia kepada orang-orang terdekat, Khadijah, Abu Bakar, Ali dan Bilal antara yang pertama beriman. Selama 3 tahun baginda berdakwah secara sembunyi, hingga Allah memerintahkan, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Surah Al-Hijr, ayat 94. Maka baginda naik ke Bukit Safa dan berseru lantang kepada penduduk Mekah. Bahagian kedua, penentangan kaum Quraisy. Kaum Quraisy marah. Mereka takut kehilangan kuasa dan kedudukan. Mereka menuduh Nabi sebagai tukang sihir, pemecah belah masyarakat, dan orang gila. Namun baginda hanya berkata dengan lembut, "Aku hanyalah penyampai peringatan dari Tuhanmu." Orang miskin dan hamba sahaya seperti Bilal dan Ammar diseksa dengan kejam. Tapi walau darah mengalir, lidah mereka tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Esa. Bahagian ketiga, ujian berat dan sabar Rasulullah. Setiap hari Rasulullah melihat umatnya disakiti, namun baginda tidak membalas. Ketika Abu Lahab melempar kotoran di jalan baginda hanya menyingkirkannya dan berkata, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, kerana mereka tidak tahu." Ketika Taif menolak dakwahnya dan melontar batu hingga berdarah, malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan mereka. Namun baginda menolak dan berkata, "Aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah." Bahagian keempat, keteguhan hati di tengah penderitaan. Walau diseksa dan diboikot selama 3 tahun di lembah Abu Talib, Nabi tetap sabar. Khadijah, isteri tercinta, dan Abu Talib, pelindungnya, meninggal dunia dalam tahun yang sama. Tahun itu dikenali sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Namun baginda tidak berhenti, kerana baginda tahu cahaya Islam pasti akan menyinari dunia. Penutup dan pengajaran. Kisah dakwah Rasulullah di Mekah mengajar kita bahawa kebenaran memerlukan kesabaran. Walau dihina, baginda tetap memaafkan. Walau disakiti, baginda tetap berdoa. Dan kerana kesabaran itulah, Islam akhirnya tegak bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih dan akhlak yang mulia.